Bawa skru tengok naik. Situ bunyi ke? Oh, sekarang. Geng-geng dia seru dah cari dia ni. Cari bekerja dengan ni, yang engineering ni. Man of power elektrik ni. Antara produk yang terbaik setakat ni. Prepare. Kau bodoh ha. Maki tak ada tu. Jep. Oh, maki ada berai lah tu. Boleh buat yang geru. Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ni hari yang kelima. Hari kelima saya digital. Bukan. Hari yang kelima. Saya digital. Alhamdulillah. Untuk atas dah settle untuk paip. Lepas tu untuk kabel submin ni. Okey, lay kabel submin 10 mm. Okey, untuk Jitra lah setakat ni saya pergi Jitra Alustar. Saya nak cari kabel 10 mm mega kabel. Dia tak ada, bukan tak ada mega kabel. Dia ada mega kabel tapi dia tak jual loose. Maksudnya dia tak jual meter. Dia jual coil. Dia jual satu gulung. Susah memang untuk Jitra memang dah dua kedai saya pergi, Alustar satu. Tempat besar, semua tempat besar. Dia tak jual. Tapi dia ada yang spek JKR 10 mm spek JKR. Maksudnya kabel tu JKR pakai. Okey, saya pakai multi kabel. Satu warna hitam ni tone kabel. Okey, yang ni tone kabel, ada warna hitam je. Okey, tone kabel ni dia akan dia akan tulis pada ni. Sini lah. Okey, ni tone kabel warna hitam. Nampak jelas Okey, kalau tak nampak biar. Okey, ni tone kabel. Okey, yang ni multi kabel, tiga ni. Red, yellow, blue, multi kabel, spek JKR. Kualiti dia sama je macam mega kabel. Okey, ni multi wire, 10 mm. Saya pakai. JKR spek. Nampak jelas Nampak jelas. Lampu dah. Okey, ni 10 mm. Oh, dapat. Okey, yang ni pun mana lagi ni? Okey, biru 10 mm, yellow 10 mm. Tinggal kabel hijau je. Bumi. Kabel bumi mega kabel. Sebab bumi saya beli satu coil ataupun satu gulung untuk buat ading. Jadi yang ni the kabel kualiti setaraf dengan mega kabel. Cuma kalau nak dari segi dari segi orang kenal mega lah. Ini multi kabel. Ini tone kabel. Ini multi kabel. Oh, dia tak tulis rasa ada tunjuk mari Basuh mati.
Tak apalah. Okey, tinggal apa ni? Hijau. Okey, sub DB ni main DB, ini solar. Saya tak campur solar. DB solar je lah. DB saya buat. Okey, solar tak ada kaitan. Masuk trunking, tebuk. Saya pakai DB Hager, tuan-tuan. Ini untuk main DB. Dan untuk sub DB, kita tengok sini. Okey, ni untuk sub DB. Semua Hager saya pakai. Besok insyaAllah akan lay kabel dalam minggu ni. Setakat mana yang mampu. Kerja saya tak laju. Ada orang komen semalam, data kerja lambat. Tak payah nak laju-laju, tuan-tuan. Atas jalan raya pun polis marah laju-laju. Jadi tak payah nak laju-laju. Senang, selamat. Bila kita tak laju, kita pun selamat, owner pun selamat. Tapi janganlah kerja tu lembab. Anda salah tulis. Yang komen semalam dalam YouTube saya tu salah. Dia sepatut lambat tu jangan sampai lembab. Okeylah. Tapi lambat. Kerja bila orang bayar untuk dapatkan yang kualiti dan yang selamat, kita buat kena hati-hati, tuan-tuan. Sebab kita buat wiring bukan sekadar untuk saya dapat untung. Tak. Tapi untuk pengguna yang bayar saya buat wiring. Yang melantik saya membuat pendawaian rumah dia supaya selamat. Kita dapat untung. Dia dapat keselamatan. Dia nak keselamatan. Keselamatan yang dia nak bukan sehari. Bertahun-tahun sampai ke anak cucu. Kalau buat wiring, duduk setahun kena rewiring balik, tak ada guna rewiring. Rumah ni dah pernah terbakar akibat litar pintas. DB tak trip. Jadi untuk kali kedua, takkan nak suruh terbakar lagi. Orang Melayu, Islam, komen, cari elok. Itu je lah. Bila, kalau anda rasa nak cepat, anda buatlah projek anda cepat. Sepatas kilat, macam Batman. Saya slow. Sebab bagi saya, apa yang saya dapat untung, Alhamdulillah. Tak kisah. Cuma, tak adalah setakat ni saya buat wiring, keuntungan tu macam tak berbaloi. Taklah. Walaupun sedikit, Allah bagikan cukup dalam hati saya, Alhamdulillah dah. Saya pergi cari projek lain enggak. Buat kerja tak perlu tak kejar-kejar. Jatuh daripada bumbung, mampus ni bawah. Betul tak, Bay? Betul. Relax lah. Tengok ni. Ni tengok ni. Ni, kerja nak cepat lah ni. Tengok ni. Ni. Ada satu lagi. Ni kerja nak cepat lah ni. Anda ingat dalam bumbung macam highway. Kita tulis tu berhati-hati. Sebab tu saya komen, orang macam ni ada lagi 2025. InsyaAllah 2026, saya doakan anda dah pupus. 2026, anda akan pupus daripada dunia ni. Jadi komen elok-elok, tuan-tuan. Jadi untuk high quality, saya bagi Hager, tuan-tuan, mega kabel. Untuk lay daripada lampu kipas, anda tengok ni, semua mega kabel. Mega kabel ni apa kelebihan dia? Yang pertama, dia mahal. Kelebihan dia mahal. Satu. Yang kedua, dia tahan panas. Yang ketiga, bel api boleh rendah. Dia ada syarat, dia ada law dia. Wiring, sistem wiring, jalankan wiring mesti cara betul. Bukan pakai mega kabel, bel api terus drop. Tak. Cara wiring tu kena betul. Kalau orang cakap pakai 4 lah. Kalau orang kata jangan banyak looping, banyak looping. Ni tak, pakai mega kabel. Bel api nak RM10, tak boleh. Sistem wiring, buat tu cara betul. Jadi hari ni, itulah tuan-tuan, dah lay kabel ni. Besok saya nak lay kabel untuk atas. Lepas tu nak masuk kabel bumi. Setakat mana yang mampu saya buat, insyaAllah. Jadi untuk anda di luar nak pakai mega kabel, ada bajet lebih, buat. Tak ada masalah. Yang penting sistem wiring, cara buatan wiring kena betul. Jangan nak cari murah je kerja. Tapi cari yang boleh tahan sehingga 20 ke 30 tahun. Kalau seandainya ada shorting, ada litar pintas, DB boleh trip. Jangan cari wireman yang DB trip, dia pergi adjust pula pada DB box. Tapi dia cari kenapa MCB trip, kenapa main switch trip, kenapa RCCB trip. Bukan pergi adjust benda ni. Sensitivity untuk RCCB, kecekapan domestik 0.1 maksima. Dapat dekat wireman yang jenis tak ada ilmu, dia pergi tibai 0.3. Habis. MCB 32, semua 32 aircon. Mana belajar saya tak tahu. Ni dah 2025 dah.
Tapi saya tak nak komen benda tu. Saya nak bagi tahu kalau nak buat yang kualiti, insya-Allah anda akan dapat yang terbaik. Syarat dia wiring mesti kena betul. Bil api akan drop, wiring akan tahan, kabel akan akan tak cepat panas. Itu je. Jadi saya nak balik dah pukul 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.